Cuk, okey. Ira nak bagi tahu dekat korang ni. Kalau korang berminat nak mohon pinjaman dengan syarikat yang Ira kerja, korang boleh mohon sekarang tau. Dokumen yang diperlukan sangat mudah dan ringkas je tau korang. Kita hanya perlukan 4 sahaja dokumen. Okey, yang pertama kita perlukan salinan IC depan dan belakang. Yang kedua, kita perlukan slip gaji 3 bulan yang terkini. Yang ketiga, kita perlukan juga statement bank pun 3 bulan sahaja yang terkini. Yang terakhir, kita perlukan bil api ataupun bil air 1 bulan yang terkini korang. So, korang jangan lepaskan peluang ni tau. Kalau korang ada macam masalah nak settlekan yuran sekolah anak ke, masalah nak beli barang dapur ke, ataupun apa-apa tunggakan hutang, nak buat penyatuan hutang pun boleh tahu dekat company Ira ni. Contohnya korang ada macam hutang dekat syarikat lain, so korang nak company kita settlekan pun boleh korang. Kalau ada sebarang pertanyaan, korang boleh tekan butang apply now di bawah. Okey, jangan malu, jangan segan lah korang. Okay, bye.